semua, Assalamualaikum. Saya Iris Adelia dari Sembang TV Prisma Sembang sama-sama dalam segmen podcast Diary Murid. Bersama dengan saya pada hari ini ialah dari TV PSS SMK Payung Rumput, Erisha Balkis. Hai, saya Erisha Balkis dari TV Prisma, TV PSS, SMK Payung Rumput, Melaka. Macam familiar lah sebab saya ni memang peminat nombor 1. Saya suka tengok YouTube, TikTok, TV Prisma. Awak dah follow ke belum? Dah follow dah. Okey, sebelum saya nak mula tanya soalan, saya curious nak tanya, TV PSS dengan TV Prisma ni benda yang sama ke benda berbeza? Macam ni, ramai yang tanya saya soalan ni. Untuk menjawab soalan, ya, dia sama. Cuma bezanya, Prisma tu stand for Payung Rumput Innovative Secondary School of Melaka. Jadi bila kita gabungkan dengan PSS, dia jadi TV Prisma. Oh, maksudnya kan Prisma ni gabungan daripada nama sekolah korang lah? Ya, betul. Pengetua kami yang cipta nama tu. Oh, menarik. Jadi boleh tak awak describe 3 kata, kalau awak boleh describe TV PSS ni dalam 3 kata, apa awak nak kata? Okey, yang pertama sekali adalah moment. Yang kedua, growth. Dan yang ketiga adalah information. Oh. Nanti bagi tahu kenapa? Boleh, nanti saya ceritakan. Lepas tu saya nak tanya, macam mana awak boleh terjebak dengan masuk TV PSS ni? Okey, pada awalnya saya nampak ada seorang cikgu yang baru. Dia selalu pegang kamera untuk record event, macam hari sukan kan, ataupun pertandingan. And saya mula bertanya, kenapa dia record? Pada awalnya saya tak kenal pun TV PSS ni apa. Seterusnya saya beranikan diri untuk tanya pada cikgu tu. Lepas tu saya baru tahu yang cikgu tu tengah buka penyertaan untuk join crew. Time waktu awak nak tanya cikgu tu, maksudnya memang cikgu tu kebetulan nak cari murid? Betul. Okey, menarik. Jadi saya pun cepat-cepatlah hantar borang permohonan kan. Dan alhamdulillah saya satu antara 5 yang terpilih lah. Oh, memang ramai lah sebenarnya yang nak masuk dalam TV Prisma ni. Memang ramai. Oh, sangat menarik. Okey, dan seterusnya saya nak tanya, mesti dalam banyak-banyak awak punya TV PSS ni, awak mesti ada cabaran kan? Apa cabaran yang paling susah waktu awak nak masuk TV PSS? Pada awalnya TV PSS kami sangatlah tercabar sebab kita tak ada kamera. Kita tak ada mic. Lepas tu lepas TV Prisma ni dah mula berkembang, barulah cikgu dan juga pihak PIBG sumbangkan kita handphone. Oh, PIBG sumbangkan telefon? Pihak guru. Wow, lagi senang lah, tak payah guna telefon cikgu dah lepas ni. Kita dah tak pakai telefon cikgu. Macam sebelum ni kita akan pakai phone cikgu sampai full storage semua kan. So selepas adanya penyumbangan tu, kita dapat handphone, kita dapat tripod, ada gimbal. Yang paling terkejut sekali, kita dapat sponsor daripada syarikat komputer. Kita dapat 2 buah PC. 2 buah PC? Ya. Untuk edit? Untuk edit. Dalam masa yang sama kita dapat macam tubuhkan satu studio Prisma khas untuk editor TV Prisma. Maksudnya studio tu memang dihaskan untuk edit video lah? Ya betul, lebih mudah lah. Oh, menarik. Okey, seterusnya saya nak tanya, apakah kenangan yang paling manis lah, sebab saya rasa awak ni macam sama-sama membangun dengan TV Prisma ni. Betul. Jom saya nak tanya awak, apakah kenangan yang paling manis awak? Kenangan manis ni terlampau banyak untuk saya ungkapkan. Tapi antara salah satunya adalah saya dan tim saya menang pertandingan video kreatif pada peringkat daerah, tempat kedua dan tempat ketiga untuk peringkat negeri. Maksudnya sebelum ni ada masuk ke? Oh tak, memang tu pertama kalinya kami menyertai. Oh, maksudnya memang masuk-masuk memang dah dapat rezeki lah. Betul. Alhamdulillah. Tapi saya bersyukur sebab cikgu yang handle kita orang tu dia memang ada pengalaman dalam meskom. Oh, memang package lah. Kalau sekali dapat sekali dengan pengalaman lah. Betul. Okey, lepas itu saya nak tanya lah, apakah awak punya halangan? Macam contoh, kalau awak uruskan TV PSS ni, awak macam ada masalah tak nak uruskan masa belajar dengan masa edit? Mesti susah kan? Okey, sejujurnya pada awal saya rasa memang ini satu cabaran lah sebab macam kalau kita nak interview, kita akan ada clash dengan kelas ke, dengan apa-apa kita punya ada exam ke kan. So pada awalnya memang kita akan
cikgu akan marah. Marah. So kita pun bila explain dia akan faham lah sebab kita pun memang ada memang minta excuse kan. Tapi selepas saya dah cuba fix balik semua tu, alhamdulillah saya dah pandai uruskan masa and saya akan cari masa lapang lah. Maksudnya macam contoh waktu cikgu tak masuk dalam kelas, awak boleh pergi edit lah dekat macam studio. relief kan, rehat. Ya macam tu. Okey, jadi saya nak tanya awak, penting ke awak rasa TVPSS ni ada dekat sekolah-sekolah? Bagi saya, TVPSS ni penting untuk mencongkil bakat murid yang kita tak tahu pun. Contoh, macam keyakinan diri. Ya, macam betul. saya, asalnya pemalu. Macam kru-kru yang lain pun memang asalnya memang pemalu, introvert, susah nak ke depan. Pelajar-pelajar sekarang ni pun banyak yang introvert dan susah betul, kan? macam susah nak bercakap kan. Macam nak betul. pergi presentation pun mereka susah nak buka mulut. Tapi alhamdulillah selepas kru-kru saya dilatih oleh guru-guru di sekolah kami dapat increase kita punya bakat lah dalam percakapan, dalam presentation. Maksudnya benda ni membantu jugalah murid-murid Betul. untuk tingkatkan keyakinan diri Ya, diorang. betul. Okey, saya nak tanya awak lah. Saya tak nak tanya benda lain lah. Saya nak tanya awak ada kisah-kisah yang menarik tak nak cerita? Cerita menarik. Cerita-cerita Okey, menarik. cerita menarik. Ada satu masa ni saya dan tim saya diarahkan untuk membuat satu filem pendek untuk tayangan pada jamuan guru. Jadi pada hari tu kita mulalah dengan kita punya storyline, storyboard, konti, skrip. Memang saya dan tim saya memang bekerjasama and alhamdulillah cerita tu telah ditayangkan and sampai kepada hati penonton lah, macam dari segi lawak, dari segi marah, dari segi sedih, sampai ada yang nak baling cawan dekat skrin tu. Ada yang lap air mata pakai tisu kan. So kita rasa Memang macam kita sampailah. punya cerita tu sampai kepada penonton. Okey, saya faham lah. Okey, dalam banyak-banyak cerita tu, awak ada cerita yang paling awak macam cerita seram ke, cerita lawak ke? Cerita yang paling awak tak boleh lupa lah bila awak masuk TVPSS ni. Cerita seram. Okey, ada satu ni. Okey, so saya kita nak dengar, akan saya nak dengar. masuk ke segmen Sembang Seram. Okey, semua dengar sembang. Okey. Seram ni. Okey. Saya ada cerita pasal studio Prisma tadi kan. Ya, Ada betul. satu hari ni saya dan kru-kru yang lain kita stay waktu petang dengan cikgu kami lah. Ya. Kita stay untuk editing yang short film tu, Ya, filem betul. pendek tu. Kemudian kita terdengar bunyi gamelan. Gamelan? Dan waktu tu kami macam tersentak sebab sebelum ni memang tiada gangguan lah. So Ya, betul. bila bunyi tu tiba-tiba kita terdengar kan. So Ya, kita betul. semua macam terhenti. Sampai saya dan kru-kru lain semua terpandang sama Ya, betul. each other kan. Terkejut lah bunyi gamelan. Memang tak ada orang juga time tu kat sekolah. Tapi yang peliknya bunyi gamelan tu lagu Blackpink. Lagu Blackpink. Awak tahu tak lagu yang ting 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 gitu. Lagu Blackpink Saya tak pernah dengar gamelan lagu Blackpink sebelum ni. Tapi saya pun tak tahu sebab time tu memang kat sekolah tak ada orang tau. So lepas daripada kejadian tu kita orang memang terus pack barang sebab dah takut kan. Time tu pun dah petang. And start daripada tu kita dah slow tidak gunakan studio tu sebab takut. Memang Kalau edit guna dekat luar lah sebelum lepas kejadian gamelan Blackpink tu. so kalau kita nak buat editing biasanya kita akan tumpang PSS kan. PSS kan besar kan. Cikgu-cikgu pula supportive tak dengan awak punya perkembangan? Macam contoh awak nak rekod PSS ke, awak nak rekod ni ke, awak rasa benda tu ada orang yang halang tak? Macam ni, cikgu sekolah kami sangat supportive. Kalau tengok dekat video TikTok ke YouTube ke kami memang mereka semua tidak pernah menghalangkan muka. Lagi diorang nak masuk. Lagi-lagi pengetua kita itu paling dia memang minat dalam bidang macam ni lah. Faham? Memang supportive lah cikgu-cikgu ni. So rasa TV Prisma ni sangat menarik dan boleh mencungkil bakat murid-murid lah. Betul. Jadi apa awak nak cakap apa-apa lagi sebelum saya end? Sedikit kata-kata message untuk pelajar-pelajar yang nak mengembangkan bakat lagi dalam TVPSS. Dah nak habis. Dah habis? Okay.
Itu saja dari kami. Sekian dari saya, Iris Adelia dari TV Prisma Sembang Sama-Sama. Okay dah?